Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, boleh kita mari bersama di Majlis Melayu Raya 2026. Dan saya tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia selaku bapa revolusi yang ia mengubah alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam buta huruf kepada alam mengenal huruf. Dan saya tak lupa juga doa dan restu kepada para mujahidin dan mujahidat yang mana ia gugur di medan peperangan ataupun sedang gugur di medan peperangan untuk meninggikan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam hormat saya kepada hadirin yang ada di Majlis Melayu Raya kali ini. Selamat Aidilfitri kepada semua. Saya selaku wakil staf Melayu Raya pada tahun ini yang membawakan tema pada tahun ini, tema Melayu Raya kita, Melayu berkualiti, maruah terpuji, Patani dihormati. Iaitu tema ini begitu bermaknanya, iaitu pada tahun ini ataupun selepas daripada ini kita akan dorong, kita akan mengajak beri masyarakat Patani kita pakat dorong, pakat sokong, pakat sungguh-sungguh dengan mengakattarahkan kekualitian rakyat Patani kita, supaya apabila kita berkualiti, kehormati, maruah dihormat oleh masyarakat, dan dengan selalunya iaitu Patani kita akan diterima dan dihormat oleh masyarakat yang lain. Saya ucap terima kasih kepada staf-staf yang mana cukup lumuh dalam kira dalam usahanya untuk mengadakan Majlis Melayu Raya pada tahun ini. Lebih kurang daripada 1 bulan dalam kira staf-staf di dalam bulan Ramadan selepas mari, kita beberapa kali bersorak untuk nak mengadakan Majlis Melayu Raya pada tahun ini. Dan saya tak lupa juga ucap terima kasih kepada masyarakat Patani, masyarakat Melayu seluruh Nusantara yang mana memberi sokongan dan bantuan untuk Majlis Melayu Raya kali ini. Jikalau masyarakat Patani tidak menyokong, tidak bantu, kita tak akan boleh nampak Majlis Melayu Raya. Dengan kerana kita sebagai staf usaha untuk menganda, jikalau masyarakat Patani tidak terima, majlis akan tak berjaya. Saya ucap terima kasih. Kami selaku staf ucap terima kasih kepada masyarakat Patani dengan begitu banyak-banyak terima kasih. Kami mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam majlis ini, jikalau ada kesalahan di majlis ini, mohon maaf di sini. Majlis ini kita bersingkap dengan damai bermoral.
kita selaku staf akan bersikap dengan sikap damai bermoral, dan kita rakyat Patani pun supa, iaitu kena bersikap dengan damai bermoral. Ikut sama di majlis ini, jangan lupa kita kena bersikap damai bermoral. Akhiri saya, kehormatan perlu dibina, bukan diwarisi. Maruah perlu dijaga, bukan diberi. Kualiti perlu diusahakan, bukan menunggu terjadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.